Festival Kebudayaan Universiti Bahasa Malaysia tiba ke penghujungnya. Dan pada hari ini, Festival Teater 2025 melabuhkan tirai. Festival Teater ataupun Proscenium bagi edisi tahun ini telah berlangsung selama 7 hari bermula daripada 24 Mei sehingga 30 Mei 2025. Proscenium Anjuran Kelab Teater Rimba Arti Sukma hasil kerjasama bersama Pusat Kebudayaan Universiti Bahasa Malaysia ini telah mengangkat tema jenayah dalam usaha, memberi penegasan serta membuka mata orang ramai terhadap isu-isu jenayah yang kini semakin meluas dalam kalangan masyarakat. Menerusi penganjuran tahun ketiga ini juga, sebanyak 12 buah kolej kediaman telah mengambil bahagian di samping memperoleh reaksi menggalakkan dari penonton-penonton yang hadir. Okey, perasaan saya sangat gembira dengan keputusan pemenang-pemenang teater tahun ini, dan saya berbanggalah untuk tahun ini sangatlah memberi manfaat kepada semua kolej-kolej juga. Okay, perasaan saya memang sangat best sebab kita tengok setiap kolej tu dia ada dia punya orang kata idea-idea tersendiri, orang kata pementasan yang cukup baik lah sebenarnya. So saya rasakan memang tahun ni tahun yang terbaik lah untuk festival kali ni. Selain itu, Kolej Tun Said Nasir mencipta kejutan dengan dinobatkan selaku Johan Proscenium Jenayah 2025. Kejayaan merangkul 3 buah anugerah utama telah melayakkan mereka selaku juara bagi edisi pada kali ini. So macam kita orang memang tak cukup masa berlatih 3 minggu je, lepas tu skrip buat dalam seminggu. Lepas tu tapi macam alhamdulillah lah rezeki. Macam teater ni dia memanusiakan manusia. Jadi macam kita kena bagi saya teater ni memang meluas lah. Jadi macam tak kisahlah macam dia tu tak reti berlakon ke apa, tapi try masuk teater, join teater. Lepas tu kalau boleh lebihkan pendedahan tentang pengajaran teater lah. Dari segi teknik-teknik teater, bantu macam bagi semua orang rasa macam mana pengalaman berteater tu. Teater bukan sekadar pentas untuk setiap insan berkarya, berhibur mahupun meluahkan ekspresi diri. Namun kini dapat dilihat bahawa teater berfungsi memanusiakan manusia. Adil Yusrif untuk Nadi Bangi.